Cek masuk balik selepas 20 tahun dengan cara paling lembik, bukan sebab result dia bagus. Aku Ijat. Welcome to the best football prediction show antara aku dengan Pakatan Kucing, di mana aku seorang je betul, korang semua salah. Korea dah conquer hati kita orang dengan K-pop bagai. 11 consecutive appearances kat tournament ni, disiplin, structured, tak pernah cuak. Cek masuk balik selepas 20 tahun dengan cara paling lembik. Qualify dengan penalty. Masuk macam budak dapat masuk universiti sebab kena kesian je. Bukan sebab result dia bagus. Aku rasa South Korea menang sebab 11 kali berturut-turut bukan nasib. Dan sebab aku tengah K-fever ni. Mai Kucing, siapa menang kau rasa ha? Yes, Kucing ni confirm die hard fan K-pop dan suka konsistensi dalam persembahan, tak kira on stage atau on field. Boom bayar! Jom kita tengok scoreboard. Kucing ni really copycat Dia takut nak lawan King Ijat ni.